Hai semua. Berhubung Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang perbadanan. Jika anda berminat, anda boleh berhenti seketika. Kami mencadangkan untuk mengkaji setiap penunjuk perbadanan berkenaan dengan lebih terperinci. Kami akan menganalisis penunjuk utama syarikat dengan anda, Estee Lauder Cos, Inc., tikar, EL. Semakan telah dibuat menggunakan data semasa setakat 21 Jun 2025. Mengikut klasifikasi Guru Markets syarikat di Estee Lauder Companies tergolong dalam subkategori Higien, 18 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian. Lihat keputusan pesanan pada penghujung video. Keputusan keseluruhan bagi syarikat yang dikaji ialah tolak 6.5 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori 2.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam rangka kerja keseluruhan pasaran secara keseluruhan, anda dapat melihat bahawa penarafan purata untuk keseluruhan pasaran ialah 1.8 mata terhadap penilaian tolak 6.5 mata untuk The Estee Lauder Companies. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Estee Lauder Cos, Inc. dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Estee Lauder Cos, Inc. menunjukkan perubahan tolak 34.5%. Berbanding dengan dinamik harga untuk subkategori, tolak 3.3%. Permodalan pasaran syarikat di Estee Lauder Companies berjumlah $27.05 bilion. Dengan permodalan pasaran $784 bilion, subkategori itu bernilai $1.5 bilion. Nilai buku syarikat ialah $2.81 bilion. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $96 bilion. Dengan membandingkan pasaran dan saham nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki di Estee Lauder Companies dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran saham ialah 3.452%. Permodalan nilai buku ialah 2.936%. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Syarikat yang dikaji mempunyai obligasi hutang sebanyak $6.072 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 216% daripada ekuiti. Penilaian tahap kewajipan kewangan syarikat, sangat buruk, tolak, 2 mata. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat ialah kosong. Dengan purata dalam subkategori 27.1. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah keuntungan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $871 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka $793 juta. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 1.8. Purata bagi subkategori ialah 3.2. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 14.740 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian penunjuk jumlah jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Margin jualan adalah tolak 5.9%. Dengan purata 11.9% dalam subkategori. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui tolak 0.5 mata.
Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 13.626%, iaitu 295% lebih daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $436,000. Dan dalam subkategori terdapat $1,722,000. Penilaian modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja syarikat adalah tolak $14,000. Purata subkategori $63.60. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 238,000. Subkategori $536,000. Penilaian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori tolak 0.5 mata. Kedudukan pendek saham ialah 4.4% berbanding purata bagi subkategori 1.1%. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 68% bagi syarikat Estee Lauder Cos, Inc. Manakala bagi subkategori tahap RC 14 ialah 40%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $75.18. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $64.99. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk semua orang, pautan dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi secara mutlak semua keputusan yang diterima umum bagi maklumat penilaian saham dan sistem rujukan musim ini, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian syarikat Estee Lauder Cos, Inc. Sistem maklumat dan rujukan penilaian Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka dagangan pada penurunan pada $75.19 sesaham. Perjanjian itu terbuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat adalah berdasarkan kaedah penilaian, Indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 53.81. Henti rugi ditetapkan pada 96.57. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, perintah itu ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan sesi pertukaran pada 21 Julai 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, NATR, akan menjadi pesanan belian utama. Video untuk pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila salah satu pesanan ditutup, pangkalan atau pengimbangan. Satu lagi pesanan ditutup pada harga sebenar. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua kerana menonton sehingga akhir dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan daripada Guru Markets.